Tun Dr. Mahathir Mohamad mengemukakan notis tuntutan terhadap Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang didakwa mengeluarkan kata-kata berbaur fitnah membabitkan isu pegangan amanah aset milik parti itu. Peguam bekas Perdana Menteri itu, Muhammad Rafiq Rashid Ali, dalam satu kenyataan hari ini berkata, pihaknya telah diarahkan Dr. Mahathir untuk menghantar notis tuntutan berkenaan. Beliau berkata, ia membabitkan kata-kata fitnah didakwa, ditutur, diterbit atau diucapkan oleh Timbalan Perdana Menteri itu terhadap Dr. Mahathir yang mana anak guamnya dituduh enggan melepaskan pegangan amanahnya pada hartanah UMNO. Justeru, katanya, Dr. Mahathir menuntut Ahmad Zahid membuat pengakuan bahawa kenyataan berbaur fitnah didakwa dituturkan oleh Ahli Parlimen Bagan Datuk itu pada 11 April lalu adalah satu penipuan dan tidak benar sama sekali. Beliau berkata, Dr. Mahathir juga menuntut Ahmad Zahid membuat permohonan maaf secara terbuka tanpa syarat, termasuk membuat aku janji bahawa beliau atau mana-mana pihak lain yang berkaitan tidak akan sama sekali membuat apa-apa kenyataan, penulisan atau penerbitan lanjut yang menyentuh reputasi, integriti serta kredibiliti dirinya. Dr. Mahathir menuntut supaya pengakuan dan permohonan maaf secara terbuka itu hendaklah dibuat melalui sidang media secara terbuka di Ibu Pejabat UMNO dan Pejabat Timbalan Perdana Menteri dengan menjemput media arus perdana serta media sosial. Muhammad Rafiq berkata, Ahmad Zahid turut dituntut membuat permohonan maaf bertulis tanpa syarat dan secara terbuka, termasuk aku janji berhubung perkara sama. Permohonan maaf dan aku janji itu hendaklah tertakluk kepada kepuasan serta dipersetujui oleh Dr. Mahathir dalam tempoh 7 hari dari tarikh notis berkenaan. Datuk Seri Ahmad Zahid hendaklah menyiarkan permohonan maaf secara terbuka dan secara bertulis dalam akhbar serta di semua platform media sosial rasmi Datuk Seri dan kekalkan siaran itu dalam tempoh sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut. Tun Dr. Mahathir merizabkan haknya untuk mengambil tindakan undang-undang berkaitan perkara ini sekiranya difikirkan sesuai dan perlu, termasuk kepada pihak lain, katanya. Media hari ini melaporkan Ahmad Zahid menafikan dakwaan bahawa beliau menuduh Dr. Mahathir enggan menandatangani surat pelepasan tanggungjawab pemegang amanah aset milik UMNO. Sebaliknya, Ahmad Zahid berkata, UMNO menghargai selain berlapang dada jika bekas Ahli Parlimen Langkawi itu ikhlas menyerahkan semula tanggungjawab sebagai pemegang amanah aset parti berkenaan. Pengerusi Barisan Nasional, BN itu dipetik berkata, beliau tidak pernah menyebut nama Dr. Mahathir apabila ditanya wartawan dan hanya menyebut seseorang berhubung status tanda tangan untuk pindah milik tanah UMNO. Sebelum ini, UMNO dilapor memfailkan saman pemula bagi mendapatkan pengisytiharan supaya sebidang tanah yang berkeluasan 9,723 meter persegi di ibu kota dipindah milik kepada parti politik itu. Saman itu difailkan oleh Setiausaha Kerja UMNO, Datuk Mohd Sumali Reduan, selaku plaintiff melalui firma guaman Hafariz Zamwan and Aisyah Mubarak di Mahkamah Tinggi di sini pada 6 Mac lalu dengan menamakan pendaftar pejabat tanah dan galian wilayah persekutuan sebagai defendan. Dalam saman itu, UMNO memohon satu perintah bahawa pemilik geran 78154 Lot 40 Seksyen 51 Bandar Kuala Lumpur yang didaftarkan atas nama pemegang-pemegang amanah iaitu Allahyarham Tun Daim Zainuddin, Tun Musa Hitam, Dr. Mahathir serta Allahyarham Tan Sri Sanusi Junid dipindahkan kepada UMNO mengikut Fasal 271. Perlembagaan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu dan Seksyen 9 Akta Pertubuhan 1966.